Okey, hai semua. Hari ni kita nak masuk kepada subtopik 3.2 iaitu konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, baiklah. Pertama sekali kita nak kenal pasti dulu bahan yang dapat merentasi dua lapisan fosfolipid. Okey, yang pertama adalah molekul kecil yang tidak berkutub. Apa contoh molekul kecil yang tidak berkutub? Yang pertama adalah oksigen dan yang kedua adalah karbon dioksida. Okey, iaitu gas. Okey, seterusnya adalah air dan seterusnya adalah molekul yang larut lipid iaitu asid lemak, gliserol, vitamin A, D, E, K, okey, dan juga steroid. Okey. Baiklah, seterusnya kita nak tengok pula kepada bahan yang dapat merentasi protein liang. Okey, bahan yang dapat merentasi protein liang adalah kebanyakannya ion. Di sini ada contoh ion-ion tersebut. Yang pertama adalah ion kalium iaitu K+, kemudian ion magnesium, ion Mg2+, ion natrium, okey, Na+, dan ion kalsium, Ca2+. Dalam bio tak perlu tulis ion dalam bentuk macam ni. Okey, kena eja. Okey, yang ni saya cuma nak simplifykan. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada bahan yang dapat merentasi protein pembawa. Okey, bahan yang dapat merentasi protein pembawa adalah molekul yang besar. Okey, dalam silibus SPM kita diperkenalkan kepada asid amino dan juga glukosa. Okey, sekarang kita pergi kepada konsep pengangkutan. Pengangkutan yang pertama kita nak tengok adalah pengangkutan jenis pasif. Kalau kita ambil kata kunci dia iaitu pasif. Pasif ni maksudnya lemah lah. Okey, dia tak perlukan tenaga. Okey, maksudnya pengangkutan pasif dia tidak menggunakan tenaga. Ada 3 pengangkutan pasif, 3 jenis. Yang pertama resapan ringkas, yang kedua osmosis dan yang ketiga resapan berbantu. Okey, pertama sekali kita tengok kepada resapan ringkas. Okey, resapan ringkas, molekul akan bergerak menuruni kecerunan kepekatan sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Okey, apa maksud dia? Okey, kita ibaratkan seperti tangga. Okey, molekul ni dia akan macam turun daripada kawasan kepekatan tinggi. Kawasan kepekatan tinggi maksudnya molekul tu ada banyak. Contoh ada 10 molekul oksigen. Okey, dia akan pergi kepada kawasan yang kepekatan rendah. Maksudnya yang bilangan, contohnya bilangan molekul oksigen sikit. Okey, contoh 2. Okey, daripada 10 molekul oksigen dia akan turun pergi kepada kawasan yang hanya ada 2 molekul oksigen. Okey, itu menuruni kecerunan kepekatan. Maksudnya dia akan daripada kawasan yang molekulnya banyak pergi kepada kawasan yang molekulnya sedikit sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Maksudnya kepekatan mereka samalah. Okey, daripada 10 pergi kepada 2 hingga contoh 5 sama banyak. Contoh 5 molekul oksigen dekat luar, 5 kat dalam. Contoh. Okey, dan melibatkan semua bahan yang merentasi dua lapisan fosfolipid kecuali air. Jadi bahan-bahan yang mengalami resapan ringkas adalah semua bahan tadi iaitu yang kita mention pada awal video. Okey, yang mana molekul kecil yang tidak berkutub dan juga molekul larut lipid. Okey, kecuali air. Walaupun air merentasi dua lapisan fosfolipid tapi ada nama lain bagi proses pergerakan air. Okey, yang mana kita panggil proses pergerakan air sebagai, okey, kita tengok, osmosis. Jadi dia konsep yang sama seperti resapan ringkas tetapi dia hanya melibatkan air saja. Jadi untuk air kita kena mention dia secara osmosis.
Okey, pergerakan dia secara osmosis. Apa-apa pergerakan air mesti mention secara osmosis. Okey. Okey, jadi kita kalau air dia tak pakai kepekatan, dia pakai keupayaan. Konsep yang sama, okey, dia akan pergi daripada kawasan keupayaan air tinggi kepada kawasan keupayaan air yang rendah. Okey, seterusnya jenis pengangkutan pasif yang terakhir kita ada resapan berbantu. Okey, resapan berbantu, apa beza dengan resapan ringkas adalah resapan berbantu melibatkan protein. Okey, iaitu protein yang dan protein pembawa. Okey, dan biasanya bahan-bahan yang perlu menggunakan resapan berbantu adalah ion dan molekul besar. Ion akan lalu protein yang dan molekul besar akan lalu protein pembawa. Okey, jadi molekul ini sebab diorang menggunakan protein, jadi diorang di bawah resapan berbantu. Okey, berbeza dengan molekul bersaiz kecil yang lalu dua lapisan fosfolipid kita panggil resapan ringkas. Tapi tetap sama sebab dia di bawah pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif mesti menuruni kecerunan kepekatan. Maksudnya daripada kawasan kepekatan tinggi kepada rendah. Kita protein yang dia ada liang dan liang dia tu ada ciri dalaman yang spesifik yang hanya membenarkan ion yang spesifik je melalui dia. Okey? Jadi maksudnya bukan semua ion. Ion yang mesh dengan protein tu je yang boleh lalu. Okey. Seterusnya protein pembawa pun dia ada tapak yang spesifik boleh bergabung dengan molekul spesifik. Okey, sama juga protein pembawa pun hanya molekul yang mana dia mesh dengan protein tu dia boleh lalu. Okey, sebab ini resapan membantu maksudnya menuruni kecerunan kepekatan. Kita tengok kat situ. Okey, di mana kita ada 4. Okey, yang nampak bulat-bulat yang warna merah tu, itu kita ibaratkan sebagai molekul. Daripada kawasan yang ada 4 molekul, dia nak pergi kawasan yang ada 1 molekul. Okey, yang bawah merah tu. Okey, jadi dia menuruni kecerunan kepekatan. Seterusnya kita lihat kepada pengangkutan aktif. Okey, untuk pengangkutan aktif. Okey. Jadi tadi kita dah habiskan semua pasal pengangkutan pasif. Sekarang kita masuk pada satu lagi bentuk pengangkutan iaitu aktif. Kenapa dia panggil aktif? Aktif sebab dia kena ada tenaga. Aktif jadi dia kena ada tenaga. Dan tenaga dalam bio bentuk dia macam ni. Okey, iaitu kita panggil sebagai adenosina triphosphate ATP singkatan dia. Okey, itu cuma bentuk dia lah. Okey. Kemudiannya pengangkutan aktif kenapa dia perlukan tenaga juga sebab dia menentang kecerunan kepekatan. Kalau kita tengok semua jenis pengangkutan pasif iaitu resapan ringkas, osmosis dan juga resapan berbantu, semuanya menuruni kecerunan kepekatan. Tapi bila aktif, jadi dia menentang kecerunan kepekatan. Dia daripada kawasan yang kepekatan rendah nak pergi kepada kepekatan tinggi. Contoh kawasan yang hanya ada 2 oksigen, nak pergi kepada kawasan yang ada 10 oksigen. Tapi biasanya pengangkutan aktif tak melibatkan oksigen lah. Dia melibatkan ion atau molekul besar biasanya. Sebab dia menggunakan protein pembawa. Okey, jadi dia perlukan protein pembawa yang spesifik. Dan dalam pengangkutan aktif, protein pembawa, okey, dia tak pengangkutan aktif tak guna protein liang ya. Dia hanya guna protein pembawa saja. Dalam pengangkutan aktif, protein pembawa kita panggil dia sebagai pump. Okey. Dan sebab dia perlukan tenaga, maksudnya protein pembawa kita ni dia ada satu tapak yang boleh bergabung dengan kumpulan fosfat. Okey, kumpulan fosfat tu yang mana? Okey, tengok pada gambar ATP tu. Nampak tak ada 3 biji P tu? Okey, yang warna kuning tu. Itu adalah kumpulan fosfat. Okey, yang mana pump kita ni nampak di situ yang warna biru tu. Okay, bila ada satu kumpulan fosfat tu datangnya daripada bila tiga fosfat tu, 3 P tu dia berpecah. Okey, satu tu dia berpecah. Jadi satu yang pecah tu bergabung pada pump. Jadi tinggal lagi 2 P tu. Okey, 2 P tu jadi baki dia jadi ADP. Okey, ADP.
Okey, bila ada kumpulan fosfat, satu P tu bergabung dengan pam kita, maka pam kita dia akan berubah bentuk. Dia akan jadi terbalik ke bawah. Macam itulah. Okey. Jadi sekarang ni kita cuba fahamkan lebih lanjut mekanisme pam natrium kalium. Okey. So, kita tengok ya. Okey, yang nombor satu tu. Kita ada bendali yang kat luar sel, kepekatan natrium dia dah tinggi. Dan dalam sitoplasma, kepekatan natrium dia adalah rendah. Okey, yang mana dia hanya ada satu je natrium kat situ. Jadi, sekarang ni, kita nak keluar, okey, kita ni dari sitoplasma kita nak pergi kepada luar sel. Maksudnya daripada yang rendah, kepekatan rendah, kita nak pergi kepada kepekatan yang tinggi. Sebab itu dia panggil, dia di bawah pengangkutan aktif sebab dia menentang kecerunan kepekatan. So, ada 3 ion natrium bergabung dengan protein pembawa kita. Disebabkan dia menentang kecerunan kepekatan, dia tu adalah pengangkutan aktif, dia kena pakai tenaga. Maka molekul ATP kita tadi, adenosina trifosfat tu, dia akan terurai kepada ADP dan P. Maksudnya satu P tu dipecah dan gabung kepada pam kita tadi. Okay, kumpulan fosfat terikat kepada protein pembawa ataupun pam tu lah. Okey. Seterusnya, ikatan fosfat tadi membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa, lalu ion natrium tu pun diangkut, okey, ke luar sel. Okey. So, itu yang proses untuk pengangkutan ion natrium. Macam mana pula kalium? Okey. Seperti yang kita tahu, okey, tadi, okey, sekarang ni kita punya protein pembawa dia dah terbuka ke atas. Kalau tengok gambar nombor 1, protein pembawa kita, mulut dia terbuka ke bawah. Maksudnya dia ke arah dalam sel. Okey, bila ada kumpulan fosfat, okey, mulut dia terbuka ke atas, betul tak? Okey, jadi dalam proses nombor 4 tu, untuk pengangkutan ion kalium, okey, dia daripada luar nak masuk dalam. Tapi dekat luar, kepekatan kalium adalah rendah. Dan dekat dalam sel, kepekatan kalium adalah tinggi. Okey, jadi rendah nak pergi tinggi, pengangkutan aktif lah. Dia menentang kecerunan kepekatan. Okey, jadi kedua ion kalium dari luar sel bergabung dengan protein pembawa. Okey, jadi sekarang ini sekarang ni kita punya protein pembawa mulut dia terbuka dekat luar. Maksudnya dekat luar sel. Jadi untuk kembalikan mulut dia kepada bentuk asal, maksudnya bentuk yang dia terbuka dalam sel, maka kumpulan fosfat tadi kena tinggalkan protein pembawa kita. Maka kehilangan kumpulan fosfat tadi mengembalikan bentuk asal protein pembawa. Ion kalium diangkut melalui protein pembawa ke dalam sel. So, itu adalah penerangan mengenai mekanisme pam natrium kalium. Okey, perbezaan pengangkutan aktif dan pasif. Jadi ada banyak ya perbezaan pengangkutan aktif dan pasif. Tapi yang ini yang kita cakap yang berbeza sikit lah yang saya kena explain. Okey, yang lain semua basic iaitu kalau pengangkutan pasif kita dah tahu dia menuruni kecerunan kepekatan. Manakala pengangkutan aktif menentang kecerunan kepekatan. Kemudian pengangkutan pasif tak perlukan tenaga. Pengangkutan aktif memerlukan tenaga. Okey, cuma ada satu ni yang saya tak sebut iaitu, okey, di sini. Pengangkutan pasif dia berlaku sehingga keseimbangan dinamik tercapai manakala pengangkutan aktif berlaku pengumpulan atau penyingkiran ion atau molekul. Apa maksud dia? Okey, pengangkutan pasif dia sekadar kita nak bagi balance. Okey, bilangan molekul kat luar sel dalam sel. Okey, kalau pengangkutan aktif, kita bukan nak bagi balance sebab dia daripada kawasan yang sikit nak pergi kepada kawasan yang banyak. Jadi, sikit pergi banyak, maka banyak tu akan bertambah banyak lah. Jadi, macam mana nak balance? Okey, so pengangkutan aktif dia bukan konsep dia kita nak balancekan bilangan molekul. Okey, tapi pengangkutan aktif kita just sekadar untuk proses. Maksudnya kita nak kumpulkan ion. Contoh, kita nak ada ion natrium. Okay, kita nak sel kita tu kena ada ion natrium. Walaupun dah banyak dah dalam sel ni ion natrium tapi kita nak lagi.
Okey, pengumpulan. Ataupun kita nak singkirkan ion ataupun molekul tu. Contoh, dalam sel ni dah banyak dah ion kalium. Okey, jadi kita kena buang sikit lah. Okey. Ataupun, ataupun dalam sel kita ni, walaupun sikit je ion kalium dalam sel ni, ada sikit je berbanding luar sel tu ion kalium lagi banyak. Tapi kita dah tak nak dah ion kalium, ya kita buang. Macam tu lah penyingkiran ion atau molekul. Okey, persamaan pengangkutan pasif dan aktif adalah kedua-duanya berlaku melalui membran telak memilih. Maksudnya membran plasma dan mengangkut bahan melintasi membran. Okey, baiklah. Itu sahaja penerangan daripada saya hari ini. Terima kasih.